Okey. Assalamualaikum. Siapa ada duit RM1 lama tapi kondisi macam ni, tanda tangan dia, pastikan tangan dia ni ada A kat belakang. Contoh nombor siri dia, pastikan P, yang macam ni. Belakang dia ada lambang kancil. Seekor kancil yang macam ni. Kalau contoh duit RM1 ni, harga dia boleh sampai ke RM7,000 apa RM1 satu keping. Sama juga dengan siling, macam siling emas ni tahun 1995. Belakang dia ada lambang keris yang macam ni. RM1 ni, yang ni pun harga dalam RM7,000 satu keping lah. Kalau korang ada nak jual, boleh komen kat bawah, saya akan DM awak dan bagi lokasi kat mana, hantar gambar. Saya beli dengan harga tinggi lah. Siapa-siapa ada boleh PM saya. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Ramai tak tahu duit 2% lama. Kan 2% ni tahun 1981 kan. Kondisi yang cantik lagi lah. Yang macam ni, cantik lagi. Belakang dia ada lambang bangunan yang macam ni. Kalau macam ni kita beli RM4,000 satu keping. Sama juga 2% tahun 1976. 1976 ni anggaran dia dalam 4,500 macam tu lah. Sama juga belakang dia ada lambang bangunan. Dan juga duit 10 sen. 10 sen yang macam ni 1967, harga dia boleh sampai ke RM5,000 satu keping. Kalau korang ada, korang boleh komen kat bawah. Dan 5 sen lama. 5 sen lama ni dia ada twin tower dekat belakang. Macam ni. Kalau korang ada nak jual, boleh PM saya. Saya beli dengan harga tinggi ya. Terima kasih. Okey. Siapa-siapa ada duit 2% lama yang macam ni, tengok kondisi yang cantik macam ni. Perbezaan 2% ni 1976 dan 81 kan. Belakang dia ada lambang bangunan. Lambang bangunan macam ni. Tepi dia ada macam giligi-giligi macam ni. 2% lama. Di pasaran harga dia RM4,000 satu keping ya. Kondisi cantik lah, nak kondisi cantik yang macam ni. Kalau korang ada, boleh komen dekat bawah. Komen kat bawah, bagi tahu saya akan DM balik lah. Yang macam ni. Setiap keping ni saya beli dengan harga RM4,000 hingga ke RM5,000 satu keping. Siapa-siapa ada boleh DM saya lah. Pastikan kondisi cantik yang macam ni ya. Okey, siapa-siapa ada boleh komen kat bawah, nanti saya akan DM balik ya. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Siapa ada duit RM10 lama yang macam ni, tengok kondisi yang cantik macam ni. Pastikan lambang dia macam ni, ada lambang bangunan yang macam ni ya. Macam RM10 ni kita beli dalam RM8,000 satu keping. Pastikan kondisi cantik. Sama juga RM2 lama. RM2 lama tengok baru kan. Kalau macam RM2 lama ni, harga dia tak berapa tinggi lah, dalam RM6,000 satu keping. Belakang dia macam ni, ada bangunan macam Twin Tower, bangunan macam menara KCC macam tu. Kalau korang nak jual, korang boleh komen kat bawah, nanti saya akan DM awak. Saya beli dengan harga tinggi lah, RM10 dengan RM2 macam tu. Sama juga sila-sila yang macam ni. Kalau siapa-siapa ada nak jual, saya beli dengan harga tinggi. Itu saja. Siapa-siapa ada komen kat bawah ya. Terima kasih. Okey, ramai yang tengah cari, kolektor tengah cari duit lama Malaysia sahaja siling. Siling. Seperti RM1 lama yang macam ni. Tengok semua kondisi ni cantik, tak nampak berkarat lah. Yang macam yang berkarat kita tak nak lah. Yang macam ni RM1 yang macam ni, belakang RM1 ni ada lambang keris. Yang 1 sen ni lagi rare. Yang 1 sen ni RM5,000 satu keping. Pastikan kat belakang dia macam ni.
Sama juga 5 sen. 5 sen ni yang bendera tinggi tahun 2009. Condition cantik, baru lagi. Belakang dia ni Twin Tower. Sebab apa ada harga? Sebab pastikan tengok ada Twin Tower belakang dia, ada lambang belakang ni. Korang kena check betul-betul. Kalau yang biasa punya tak ada harga. Yang macam ni memang ada harga lah. Yang macam ni kita beli RM4,000 satu keping. Sama juga 10 sen tahun 1981 dan 1982. Yang macam ni 10 sen. Setiap keping ni saya beli RM4,000 lah. Siapa-siapa ada dia biasa.